Be, syabu-syabu be, ada juga hok ikan, ada be. Syabu-syabu ikan selai. Oh ni baru sapang ni abang nak bossing ni, syabu-syabu ikan selai. Hok mana nak makan steamboat semua kedai-kedai makan hok buat steamboat tu boleh terah be. Sekali puas duduk makan daging syabu-syabu, kambing syabu-syabu. Hok ni mari tiba masanya ikan syabu-syabu sobat. Bagi orang hok tak boleh makan daging, bagi orang hok tak boleh makan kambing. Biasa musim-musim Chinese New Year ni, ramai dia makan ikan untuk buat syabu-syabu. Untuk makan bersama family pun boleh berlaku sobat. Dia main ikan syabu-syabu sobat. Ikan slice lagu ni. Ni kita nak unboxing ni sobat. Sekotok-sekotok ni ni habis buka dah ni. Ni dia habis buka dah ni. Dia main gini sobat. Frozen snakehead fish slice syabu-syabu be. Sekotok ni ada 40 paket dalam. Hok ni bagi kedai-kedai makan, hok nak pakai untuk buat syabu-syabu, buat steamboat semua boleh terus pakai. Hok ni barang lain daripada lain sobat. Dia mari dengan isi ke saja. Hok di slice, kepit dengan nyepit, masuk dalam kuah sup tu, sup tom yum ko sup biasa ko, muak dalam mulut. Ni sobat. Oh, jadi sobat. Syabu-syabu ikan slice. Oh, lain daripada lain. Masuk dalam kuah steamboat ni ke. Lain daripada lain. Bagi orang yang tak suka makan daging, puas dah makan daging, puas dah makan kambing, makan ikan pula sobat saya itu. Ni syabu-syabu ikan slice sobat. Dia mari dengan sepaket-sepaket ni berapa gram? Sepaket-sepaket ni 250 gram. Tu dia be. Sepaket ni 250 gram. Ni dia lebih 260 gram. Di paket dia tulis 250 gram. Tapi kita timbang lebih sobat, 260 gram. Tapi habis jual kira paket. Siapa yang nak beli borong kotak lagu ni ada 40 paket dalam, habis nak beli harga 80 sen saja sepaket. Tapi bagi yang nak beli runcit, nak beli sepaket, 2 paket, 3 paket, habis nak beli dengan harga 10 ya 80 sen saja. Ni sepaket-sepaket ni 10 ya 80 sen deh. Syabu-syabu ikan slice. Hot mesin siap-siap dah, slice. Balik buka yang paket, cair terus boleh makan sobat. Ni cicah dengan sup tom yum kau gapo semua, kuah sup kuah tom yum boleh berlaku sobat. Dia mari lagu ni sobat, sekotok-sekotok ni. Bagi comel, bagi puas hati, bagi sedap. Boleh terang makan sobat. Cuti-cuti ni balik bersama family ni nak makan, boleh beli daging syabu-syabu, boleh beli lamb syabu-syabu, boleh beli juga fish syabu-syabu. Pelbagai cita rasa boleh makan berlaku sobat. Nak beli mana David di Shopee Frozen, Melok Kota Bawah Kelantan dan juga Setiu Terengganu dah. Ada berlaku dua-dua canggih. Ni frozen fish ikan syabu-syabu lah mudah tak sobat. Tu dia. Lain daripada lain sobat. Sekali duk makan daging ke, sekali duk makan kambing, habis masuk belaka. Ayam syabu-syabu yang boleh ada. Setakat ni ayam syabu-syabu boleh ada, tapi ikan syabu-syabu kita start masuk dah. Ni barang baru stok masuk minggu ni dah. Setiap minggu habis kita cari barang baru-baru, set kita boleh terap. Buah makan ni kita cari lain pula. Barang hot plate-plate saja kita masuk lah ni. Nak beli mana David di Shopee Frozen Melok Kota Bawah Kelantan dah. Best set kita.